Pelaksanaan projek pembangunan rumah Selangorku mengikut rancangan Selangor Pertama RS1 mencapai sasaran 98.77%. Ekoran lebih 59,000 unit berjaya disiapkan. Exco Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, 60,000 unit rumah Selangorku disasar siap dalam tempoh 5 tahun, sekaligus hampir mencapai sasaran yang ditetapkan pentadbiran negeri. Sebanyak 59,263 unit rumah Selangorku yang ditawarkan, berbanding daripada sasaran 60,000, dan artinya kita dah mencapai sebanyak 98.77% pencapaian kita. Artinya target kita 60,000, sekarang ni kita dah terbina 59,263. Dari sudut pelaksanaan fizikal, sebanyak 26,902 unit rumah ni mampu milik ni telah berjaya disiapkan. Artinya pencapaian kita artinya sampai target. Tidak ada yang lari daripada apa yang kita targetkan lah. Jadi sekaligus menunjukkan berprestasi pelaksanaan yang baik dan konsisten usaha kerajaan negeri untuk menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat. Ini atas kerjasama semua developer, pemaju, termasuk juga agensi kerajaan, itu anak syarikat kerajaan yang melaksanakan. Mengakui tidak mudah mengurus isu perumahan awam negeri, Borhan berkata, Selangor dihuni lebih 7.5 juta penduduk, menjadikannya antara negeri berkepadatan tinggi di Malaysia. Selangor ni isu perumahannya agak terkawal, cuma kita mempunyai penduduk yang agak ramai. Ya, kalau kita sekarang melebihi 7.5 juta. Jadi kalau kita bandingkan, campurkan Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, tak sama lagi dengan rakyat Negeri Selangor. Jadi bila kita rakyat ramai, keperluan dari segi semua infra termasuk perumahan ni dah tentulah menjadi satu perkara pokok lah. Ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat ini berkata, kebanyakan pembangunan rumah mampu milik di Selangor dibina di kawasan bandar dengan kajang menerima projek pembinaan tertinggi, iaitu sebanyak 11,000 unit. Ya, kalau ikut pecahan, pelaksanaan perumahan mampu milik ini menunjukkan bahawa pencapaian sangat memberancang bagi di kawasan-kawasan utama lah. Di antaranya antara kawasan Kajang. Kawasan Kajang ni antara penduduk yang ramai. Sekarang ni kita dah menyediakan lebih daripada 11,000 unit. Ya, 11,000 ini kami akan siap ni lagi. Baru ni aja kita melancarkan lagi ada 2,000 unit lagi, 1,000 lebih lagi. Dan diikuti oleh Shah Alam 9,000 dan Selayang 8,000. Setakat yang sekarang lah. Okey, hari ini saya berada di Pusat Khidmat Penyelaras DUN Sungai Burong bersama-sama dengan Tuan Marau Ahmad, Pegawai Penyelaras DUN Sungai Burong. Dan kita ada sumbangan Back to School, seramai 300 orang murid telah menerima sumbangan ini. Dan juga ada sumbangan bencana ribut. Bantuan persekolahan kita laksanakan di semua DUN, 300 orang setiap DUN, jadi lebih kurang 16,800 orang pelajar di semua DUN, 56 DUN, dan kos keseluruhannya sekitar 1.7 juta ringgit untuk program bantuan Back to School. Dan ini merupakan sumbangan yang biasa kita laksanakan. Selain daripada program-program Back to School, kita juga ada sumbangan kepada mangsa-mangsa bencana, tak kira sama ada ribut, banjir, kebakaran dan sebagainya, kita akan sentiasa membantu untuk rakyat di negeri Selangor ini. Jeram pun kita ada, jeram ada dalam 18 orang tak silap saya di jeram, sumbangan bangsa ribut juga. Dan kita juga ada, selepas ini kita di Meru ada perasmian jambatan yang telah dibina JBI oleh Yayasan MBI. Dan Yayasan MBI walaupun sentiasa kita laksanakan program, tak kira di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar seperti ini. Dan alhamdulillah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuan Marwan Ahmad, pegawai penyelaras di sini, dan memang kita sentiasa berusaha bantulah apa-apa jua program di kawasan ini. To School ni memang amat bermakna buat mereka yang warga DUN Sungai Burong. Cuma kita tak boleh bagi kepada semua pelajar-pelajar. Kita pilih yang mana yang tahun lepas dapat, tahun ni mungkin kita skip, kita bagi orang lain. Kita gile-gile lah. Dan ini amat bermakna kepada ibu bapa yang waktu hari ini mungkin dalam kesulitan dari segi ekonomi, 100 tu sangat bermakna pada mereka. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM membuka kertas siasatan terhadap seorang individu yang didakwa menyebarkan berita palsu berhubung pembekalan bahan api diesel ke Filipina.
Pihak berkuasa mengesahkan diesel berkenaan adalah milik syarikat perdagangan Vitol dan bukan milik Petronas atau kerajaan. Menurut SKMM, individu terbabit telah dipanggil untuk memberi kenyataan pada Jumaat lalu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. SKMM menegaskan pihaknya memandang serius penyalahgunaan platform media sosial dan digital untuk menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengelirukan orang ramai. Dalam masa sama, tindakan penguatkuasaan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang serta menjenjaskan ketenteraman awam. Kita tengok data yang kita kumpulkan selama 3 minggu dah masuk minggu keempat raya ni, saya rasa dia ada sedikit pertambahan hampir 15% ke 20% lah peningkatan. Ada kunjung-mengunjung, dia orang buat jamuan makanan, dia orang pasang kemah sikit kat masjid, dekat surau, di kawasan perumahan dan lokasi dari pejabat lah kan. Yang ini akan secara langsung menyumbang lah kepada pertambahan sedikit sisa domestik atau organik, terutamanya sisa makanan dan juga bahan pembungkusan. Kalau katakan kutipan kita satu hari kata 7,000 tan, kalau dia naik katakan antara 10% pun kan, lebih kurang ada tambahan sikit ke 700 tan lah additional untuk hari itu, kalau boleh lah kan. Tapi mungkin nampak kerja dia berat. Tak payah kita beli barang styrofoam, bekal-bekal ni kita semua ni tak perlu pun. Kalau ada benda yang kat rumah, pinggan, mangkuk yang bau lama, kita pakai lagi bagus. Maknanya tak perlu pun ada plastik, styrofoam. Sebab kalau kita ada plastik, ada styrofoam, memang dia pakai buang, dia dah hasilkan satu janaan sampah yang baru. Unlike kalau kita pakai kita punya sendiri pinggan, mangkuk, gelas, sudu, garpu, kita kena basuh aje lah kan. Jadi tak perlu kita hasilkan sampah baru. Kalau kita jemput orang 100, kita plan lah untuk masakan 110 saja. Janganlah kita jemput orang 100, kita masak sampai 200 orang. Nanti kita akan membazir. Bila kita membazir, makanan tu dah tak elok digunakan, kita akan buang. Sayang. Kalau kita boleh buat jaminan bahawa kita akan hadir atau kita tidak hadir, kita memudahkan tuan rumah untuk buat perancangan bagi persediaan untuk makanan. Nak order 100 ke 200, 300 kan? Itu satu. Kalau kita tak hadir, cakap tak dapat hadir. Senang. Orang tak tunggu-tunggu. Takut orang ingat kita hadir, 5 orang, tapi kita tak dapat hadir. Sebabkan kita pergi rumah orang lain. Jadi orang dah order makanan dia terlebih. Sayang kan. Saya galak-galak. Kalau ada boleh confirmation melalui QR code ke apa, buatlah. Memang bagus. At least kita dah tahu rumah dah faham, aware. Dia jemput 100, dia akan datang 70. So tak perlu sediakan makanan untuk 100 orang. Berbazir saja kan. Dan saya tengok trend sekarang, orang tak beli lagi barang mahal. Orang beli barang yang murah, dia boleh pakai setahun 2 je. Lepas tu dia tukar. Contohnya, dia tak beli sofa 10,000. Dia beli sofa 2,000 je saya tengok sekarang. Dia beli sofa 2,000, dia kali ni colour kuning tahun ni dia kata. Satu set kuning 2,000. Kalau dia bagi 12, maknanya belanja dia dalam RM100 je sebulan sofa tu. So, bila tahun depan, bila masuk bulan Ramadan, dia rasa nak tukar colour merah pula sofa ni lah. Dan ada kat luar tu yang dijual dengan harga 2,000 lebih sikit, dia tukar, dia buang. Dan dia buang pada bulan Ramadan. Jadi saya tengok lambakan sampah pukan pun banyak juga dari trend sekarang. Di mana-mana juga soal perayaan Chinese New Year, perayaan Aidilfitri, perayaan... Alhamdulillah bagus untuk kanak-kanak kan. Yang mungkin parent tak sempat bagi sarapan di rumah. Jadi mereka dapat datang ke sekolah, bersarapan dulu sebelum masuk ke bilik darjah. Mungkin kalau nak menyediakan sarapan di rumah ataupun beli sebelum pergi ke sekolah, itu memakan mungkin dalam 3 atau 4 ringgit. Jadi kalau boleh jimat satu hari 3 ke 4 ringgit, satu bulan amat membantulah. Pihak pembekal atau penyedia makanan perlu memastikan makanan itu berkualiti dan juga bersih, dan kita tidak mahu dengar sebagaimana yang telah banyak berlaku sebelum ni,
kanak-kanak kena keracunan makanan. Dia baguslah kalau ada makanan percuma sebab dengan rising cost sekarang ni, so kalau ada bantuan dari ada allocation and ada bantuan, why not? Normally on a daily basis untuk budak-budak anak-anak sekolah kan, ada 2 orang anak. So biasa akan bagi pocket money lah untuk diorang. So kalau kerajaan Selangor nak sponsor, so kira kurangkan beban lah dari segi kos lah. Of course dari segi kualiti makanan lah sebab when it comes to budak-budak kita, anak-anak kita mesti nak makanan yang bagus, kualiti. Walaupun dia percuma tapi kita kena maintain standard lah. Makanan dia kena good healthy food. Tidak semestinya mahal, makanan mahal, tapi dia kena macam makanan yang healthy lah, fruits, veggie and then rice ke ayam ke apa. So benda-benda macam ni lah. Breakfast in school is better because they don't have to go out. It's convenient for them. Just give them a nice breakfast. Don't be hungry because early morning they're rushing to school. They don't have breakfast at home, so they come back to school. They in the canteen can have some breakfast food.